Toyota Alphard ANH30. Mari sini pasang 15.6 inci Android player dengan 6-wheel camera. Jom kita tengok. Okay, kita sudah pasang siap. Sekarang kita nak soft. Kamu tengok yang 6-wheel camera macam mana. Sekarang kita sini kiri. Ini ialah kiri. Tengok tempat yang kiri kita mesti nampak. Ini mesti kami punya cermin. Ini kiri. Ini kita pakai safety lah. Boleh nampak yang 3 line atau 2 line punya kereta mari. Kanan pun sama. Pun boleh nampak sangat besar tempat lah. Okay, sekarang saya nak cakap yang tu kuning ialah parking. Tengok parking yang cung tak cung lah. Sekarang kita masuk reverse. Yang tu parking lain pun boleh belok kiri atau kanan pun boleh. Tak ada kaca. Pun boleh guna balik lah. Yang kedua saya nak tunjuk yang accompanier button lah. Okay, yang sekarang pukul panas, sejuk. Kita pula ini pusing sahaja. Nak panas ke atas sekejap. Tekan dia menjadi kipas lah. Nak kuat ke ada rendah. Okay, kita sekarang tekan button ini. Okay, dia masuk punya aircon punya season lah. Sekarang saya tekan yang temperature. Yang kiri hok kiri. Yang kanan hok kanan. Kalau nak dia pun sama je. Tekan je. Yang kiri kanan, kiri hok kiri, kanan kanan lah. Sekarang kita tekan kipas pun boleh tekan sana. Belakang pun boleh adjust. Sekarang kita pusing bukan ini. Yang dia sebelah kiri pun boleh adjust punya. Yang kipas nak kuat ke ada rendah. Okay, yang ketiga saya nak cakap dia ada benda lagi. Okay, kita tengah masuk S. Sini ada satu Play Store. Kita ini Play Store nak download Netflix ke, YouTube Music ke atau Spotify, semua pun boleh kat sini download. Sekarang kita tengok YouTube. Okay, kalau nak tengok video pun boleh. Mesti nak hotspot atau data lah. Ini ialah YouTube punya function. Mesti nak hotspot atau singkat pun boleh. Okay, kita sini ada satu Kalin 2.0. Ini boleh connect Android Auto atau CarPlay. Kalau guna telefon Android, connect Android Auto lah. Ada CarPlay, connect CarPlay lah. Okay, kalau nak tahu produk ini atau nak tahu harga, boleh message kita. Kita mesti berjawab kasih awal yang produk ini harga berapa. Video sampai sini. Kalau berminat, message kita lah. Kalau suka kita video, share and like. And thank you semua orang tengok kita punya video. Thank you.